Festival Coachella yang berlangsung di The Cove Kota Damansara mendapat sambutan hangat daripada ribuan pengunjung sejak awal petang tadi. Pengunjung yang hadir berpeluang menikmati pelbagai gerai makanan dan minuman, jualan barangan eksklusif serta aktiviti sampingan yang menambahkan kemeriahan suasana festival. Bagaimanapun, aliran masuk pengunjung yang tinggi menyebabkan kesesakan di beberapa kawasan termasuk pintu masuk utama selain kekurangan tempat letak kenderaan. Kemuncak acara menyaksikan persembahan artis popular tempatan seperti Insomniacs, K-Clique, Elizabeth Tan dan Hazama yang berjaya menarik ribuan peminat ke hadapan pentas. Tidak ketinggalan, pertunjukan bunga api sempena Tahun Baharu turut mencetuskan sorakan dan keterujaan pengunjung. Walaupun berlaku kesesakan, keadaan kekal terkawal dengan bantuan petugas keselamatan dan pihak penganjur. Berakhirlah sudah festival Coachella yang diadakan pada hari ini. Walaupun dengan kesesakan orang ramai dan masalah parkir, festival ini disambut dengan sangat luar biasa dan meriah. Saya Nu'aina Najah melaporkan dari berita UiTM.